Dalam video kali itu, kami akan ngembak kita orang merasai dan menikmati pengalaman memancing di Kota Samarahan, Sarawak. Di sebalik ketenangan Kampung Pinang di Kota Samarahan, tersimpan sigit sungai yang penuh cerita. Airnya tenang tapi bukan semuanya indah. Di sungai Tok Juak, ramai nelayan turun mencari rezeki. Dan di sungai yang sama, pernah berlaku kisah-kisah yang mengolah kita seolah-olah seakan simut turun air lagi. Orang kampung Tok mungkin dah biasa dengan sungai Tok, tapi bagi kami orang luar, tempat Tok cukup untuk mengolah jantung kami rasa berdebar-debar. Airnya nampak tenang, tapi di bawah permukaannya kita si tahu apa yang sedang memerhati kita. Kehadiran kami hari itu bukan sekadar nak memancing, tapi kami datang untuk merasai sendiri pengalaman turun ke sungai yang penuh dengan misteri dan ada sejarahnya pun. Walaupun sungai Tok terkenal dengan misteri, sejarah dan penghuninya sendiri, bagi kaki pancing, tempat macam Tok lah yang akan mula kami orang rindu nak datang balik. Jadi, hari Tok kami akan cuba sendiri untuk mencari rezeki di Kampung Pinang, Kota Samarahan. Ni tahu ada strike yang si disangka-sangka, dan sejujurnya kami pun sendiri si tahu apa yang akan berlaku hari tu. Mungkin dapat hasil yang banyak, mungkin cuma dapat kenangan, dan mungkin cuma dapat rezeki mata aja, which is kita melihat udang. So guys, stay tune dan jom kita layan video tu sampai habis. Guys, alhamdulillah hari tu hari yang kacak untuk kita memulakan aktiviti kita, aktiviti memancing. So bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Let's go. So guys, pagi tu kita belum ada oleh apa-apa lah. Okay, coba. Masih kosong. Air surut. Okay guys, tu ada. Fish size biasa lah. Okay, first strike of the day. Alhamdulillah guys, ada udang. Ini strike ya guys, kita makan. Oh, speed biru. Ada udang. Ada resen. Saya di speed tu. Cak saya so. So kita akan ngabas umpan selepas first strike tu habis guys. Habis umpan. Okay guys, itu kita jadi penonton untuk alhamdulillah, cak saya sah. Speed biru. Alhamdulillah guys, ada juga. Pun nak jadi. Bawa je je. Ya. Dah simpan nanti. Uji dah hanya collection dah. Ya. Mau nak mari. Alhamdulillah guys, ada udang lagi. Saiz Maggi. Ikut lah. Dah. Ya skill yang lama. Babot je ha. Sadar api mana lah ini. Alhamdulillah rezeki je. Oh, tak dapat je lah itu guys. Oh, babot.
sagi. La ilaha illallah. Ini rezeki guys, yang lain. Menyawakan rezeki. Lepas lah. Allahu Akbar. Okay. OL, orang lama. Empat kali lepas dah saya secara cak. Oi. Hitam je. Tahu. Aku tahu. Okay. Pasal? Alhamdulillah guys. Motit-motit saya sekejap. Uish. Panas strike kak. Alhamdulillah. Pocah. Alhamdulillah. Tak tahu ikan tu. Saya ada satu ikut dah. Betul. Alhamdulillah hebat lah. Alhamdulillah guys, finally setengah hari nunggu baru ada saiznya mandok. Mau datang. Oh, dah diam-diam. Yang ada air tu kasih lah. Agak daun dah apa melahan juga lah. Daunnya, daun itu. Melanggar hari. Okey, ambil orang tak? Kita sini ikut dek. Payung kita ke? Oh. Alhamdulillah. Lah mentok lah boleh tu ji. Ya. Tu ni ada kat tu ni. Sahang ya, mula redok kan. Kompom sini cewakan. Ni kali tak lagi kan. Oh. Masih ada manje. Tak, ni yang bedok lah atau lagi.
Cik ni naik lagi kakak tu. Betul. Tak nak pulang jam tu dia. Okey, okey. Sudah mutar lagi langgai dah sudah. Pulang.